Kerajaan Madani jarah KUAP. Betul ke kerajaan Madani guna duit KUAP untuk bayar hutang? Tak betul lah jawapannya. Satu soalan mudah. KUAP ditubuhkan untuk apa? Di bawah Akta KUAP, dana ini diurus dan dilaburkan untuk membantu kerajaan membiayai pencen, ganjaran dan faedah persaraan penjawat awam. Itulah fungsi KUAP yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, duit KUAP yang dikeluarkan tu pergi ke mana? Bukan untuk projek mewah, bukan untuk bail out syarikat, bukan masuk akaun mana-mana pemimpin. Ia digunakan untuk membantu kerajaan membayar pencen, ganjaran dan faedah persaraan. Itulah tujuan yang ditetapkan oleh Akta KUAP. Malah, kalau ada yang guna wang KUAP untuk tujuan selain yang dibenarkan Akta, itu salah di sisi undang-undang. Ada pula yang kata, zaman dahulu langsung tiada pengeluaran. Sekarang KUAP dah jadi ATM kerajaan. Betul, sebelum 2018, KUAP belum digunakan untuk membayar pencen kerana dana itu masih dalam fasa pengumpulan. Ketika itu, keseluruhan pencen dibayar terus daripada belanjawan kerajaan. Pengeluaran pertama daripada KUAP bermula pada 2018. Lepas itu diteruskan pada zaman Perikatan Nasional, zaman Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Ismail Sabri dan sekarang era Madani. Jadi, ini bukan amalan yang tiba-tiba bermula di bawah Kerajaan Madani. Setiap sen dibentang dalam belanjawan dan diaudit oleh Ketua Audit Negara. KUAP juga tak membayar keseluruhan bil pencen negara. Dari 2018 hingga 2025, jumlah kos persaraan kerajaan ialah sekitar 247.6 bilion ringgit. KUAP hanya menampung 29.5 bilion ringgit. Itu sekitar 12%. Lebih 88% tetap dibayar oleh kerajaan melalui belanjawan negara. Dan satu lagi, pencen ini dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan Perkara 98. Ia wajib dibayar oleh kerajaan tak kira apa yang berlaku pada mana-mana pelaburan. Ada juga yang cuba gambarkan seolah-olah dana KUAP dah susut. Betul ke? Jom kita tengok rekod. Pada 2024, KUAP mencatat pulangan pelaburan 12%, tertinggi sejak penubuhannya. Dengan sekitar 18 bilion ringgit pendapatan pelaburan, lepas menyalurkan 5 bilion ringgit untuk pencen, saiz dana masih meningkat kepada 185.6 bilion ringgit. Dan berdasarkan angka 2025, saiz dana meningkat lagi kepada 195.26 bilion ringgit. Maksudnya, KUAP bukan semakin kempis. Dana itu masih berkembang walaupun sebahagiannya digunakan untuk membantu kerajaan menampung kos pencen. Dan zaman sifar pengeluaran yang diorang banggakan itu jugalah zaman KUAP meminjamkan 4 bilion ringgit kepada SRC International, syarikat berkaitan 1MDB. Bila SRC gagal bayar, siapa yang tanggung 4 bilion ringgit itu? Rakyatlah yang kena tanggung. Adakah kita perlu pantau cara wang KUAP digunakan? Jawapannya, sudah tentu setiap pengeluaran mesti telus tetapi bayar pencen mengikut tujuan undang-undang. Itu bukan penjarahan. Jadi, apabila orang kata KUAP dijarah, ada dua kemungkinan. Sama ada dia tak faham bagaimana KUAP berfungsi atau dia memang sengaja nak takutkan rakyat kita. Jadi, you all rasa yang mana satu?